Halo. Halo. Halo, halo, halo. Selamat pagi. Hah? Pagi. Selamat petang. Panas ya? Eh? Dinding. Selamat pagi. Selamat petang. Petang. Dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani dan salam tingkatan 6. Yang saya hormati Puan Victoria binti Benjamin, penolong kanan tingkatan 6, para pendidik yang sentiasa menjadi tunjang kepada perjalanan ilmu kita, serta saudara-saudari pelajar tingkatan 6 yang saya kasihi dan hormati. Pada hari ini saya berdiri di hadapan anda semua bukan sekadar untuk memperkenalkan diri sebagai seorang calon. Saya berdiri di hadapan anda untuk membawa satu persoalan. Apa artinya sebuah kepimpinan jika suara yang dipimpin tidak pernah didengar? Apa artinya sebuah jawatan jika amanah yang diberikan tidak pernah dilaksanakan? Dan apa artinya sebuah pilihan raya jika selepas undi diberikan suara pelajar kembali dilupakan? Saudara-saudari sekalian, atas dasar itulah saya menawarkan diri sebagai calon majlis perwakilan pelajar tingkatan 6 bagi sesi 2026-2027. Saya tidak datang untuk menjanjikan kesempurnaan. Saya tidak datang untuk mengatakan bahawa saya mempunyai jawapan kepada segala masalah. Dan saya juga tidak mahu berdiri di hadapan anda dengan 1001 janji yang indah didengar tetapi hilang apabila kempen berakhir. Sebaliknya, saya datang dengan 3 prinsip sederhana. Yang pertama, dengar, tindak dan buktikan. Tanpa basa-basi kita masuk ke prinsip pertama Pertama, dengar. Saudara-saudari, berdirinya saya di sini kerana saya mahu mendengar suara anda, mendengar pandangan anda, cadangan anda dan masalah anda. Kerana bagi saya tiada pun suara yang dibiarkan hilang tanpa didengari. Kerana saya tidak mahu menjadi seorang pemimpin yang pandai bercakap tapi saya juga mahu menjadi pemimpin yang mahu mendengar luahan, cadangan dan sebagainya daripada isi hati mulut anda Bagi saya pemimpin yang sebenar adalah mendengar. Prinsip yang kedua ialah tindak. Tindak bermaksud beraksi dan bergerak melakukan inisiatif untuk menuju ke depan. Dalam tindak kita boleh mengumpulkan 1000 cadangan, kita boleh membuat 1000 perbincangan, kita boleh menghasilkan 1000 minit mesyuarat. Namun jika tidak tindakan semuanya tinggal sebagai kata-kata. Sebab itu saya mahu MPP turun padang, masuk kelas, bertemu pelajar, mendengar sendiri masalah, melihat sendiri keadaan dan mencari jalan penyelesaian bersama. Kerana kadang-kadang kita tidak memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai semua jawapan. Kita memerlukan seorang yang sanggup berkata, saya mungkin belum mempunyai jawapan, tetapi saya bersedia mencarinya bersama anda. Itulah yang saya mau bawa. Bukan kepimpinan dari atas ke bawah, tetapi kepimpinan yang berjalan bersama pelajar. Dan yang ketiga, buktikan. Apabila kita sudah dengar dan kita sudah bertindak, kita perlu buktikannya. Saya mahu tingkatan 6 bukan sekadar dikenali kerana peperiksaan dan tugasan. Saya juga mahu kita mempunyai pengalaman yang boleh kita kenal. Jadi cakap tentang benda kita boleh kenal. Jadi saya nak menyatakan beberapa aktiviti yang saya akan jalankan seandainya saya dipilih. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti ST6 Championship League, merupakan sebuah pertandingan antara kelas yang menggabungkan sukan, akademik, permainan dan kreativiti. ST6 Championship League ini merupakan salah satu program jangka masa yang lama di mana ia melibatkan persaingan setiap kelas.
Tak kira lah apa lawan-lawan, siapa lawan-lawan ataupun apa lawan apa. Okey. Okay. Jadi aktiviti yang kedua ialah Six Amazing Race, yang bukan sekadar menguji kekuatan fizikal, tetapi menguji kebijaksanaan, komunikasi dan kerjasama. Ianya adalah cara ni main betul lah kalau korang pernah tengok. Okey. Jadi aktiviti yang ketiga ialah Six Short Film Festival. Supaya aktiviti ini dijalankan supaya diorang yang ada bakat dalam lakonan pengarahan, penulisan, fotografi dan penyedingan ada tempat untuk menunjukkan kemampuan. Dan terakhir sekali saya juga nak perkenalkan aktiviti yang saya gelar sebagai Shark Tank Student Edition, di mana pelajar bukan sahaja belajar mengenal masalah tapi belajar mencipta penyelesaian, di mana semasa aktiviti tersebut kalian akan diberikan satu masalah, satu situasi dan akan dinyatakan bajet di dalam masalah tersebut. Kayak macam setiap kelas akan bentuk satu kumpulan harapan, kayaknya macam ayam tambatan, dan setiap kelas akan menyatakan skop kerja, bajet dan projek yang mereka ingin lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 3. Saudara-saudari sekalian, saya tahu kita mempunyai satu perjalanan yang panjang sebagai pelajar tingkatan 6. Tak panjang sangat lah, 1 tahun setengah. Jadi kita perlu anggaplah perjalanan ini sebagai satu tempoh, satu kesempatan, satu kenangan di mana kita semua masih boleh duduk dalam kelas yang sama, masih boleh berbual di koridor yang sama, menghadapi periksaan yang sama. Namun saya percaya semua ini akan menjadi suatu sejarah suatu hari nanti. Suatu hari nanti kita akan membawa haluan masing-masing. Ada yang akan ke universiti, ada akan yang membina kejaya, dan akan ada yang pergi jauh. Dan bila kita tengok balik zaman ni, saya nak kita semua kata beginilah, kita bukan sahaja nak belajar ke sini, kita pernah bina sesuatu, kita pernah tinggalkan sesuatu di sini. Saudara-saudari sekalian, saya tidak minta anda memilih saya sebab saya ini paling hebat. Saya tak minta anda pilih saya sebab saya ini popular. Saya tidak minta anda memilih saya kerana saya punya semua jawapan. Saya hanya minta anda pertimbangkan satu perkara. Adakah anda mahu menjadi wakil yang benar-benar bersedia mengikut amanah? Jika jawapannya ya, saya bersedia. Jika anda mahu seseorang yang bersedia mendengar, saya bersedia. Jika anda mahu seseorang yang bersedia turun padan, saya bersedia. Jika anda mahu seseorang yang menerima kritikan, saya bersedia. Jika anda mahu seseorang yang memahami bahawa jawatan bukan keistimewaan tapi tanggungjawab, saya bersedia. Saya tidak menjanjikan bahawa semuanya akan berubah satu malam, tetapi saya menjanjikan sesuatu yang lebih realistik. Saya akan cuba, saya akan dengar, saya akan bertindak, saya akan belajar dan saya akan terima kritikan. Saudara-saudari tingkatan, pilihan di tangan anda, suara di tangan anda, kepercayaan di tangan anda. Dan jika anda percaya bahawa MPP harus lebih dekat dengan pelajar, jika anda percaya bahawa kepimpinan harus datang bersama keberanian, kejujuran dan tanggungjawab, jika anda percaya bahawa suara pelajar harus didengar, maka saya memohon